Deklarasi bersama berkaitan dengan Petronas dan juga Petros. Apa maksud ni dan macam mana dia akan mengubah peranan masing-masing? Jom kita ulas dalam video ni dalam bahasa yang mudah faham. Baru-baru ni, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Premier Sarawak Abang Jo ada buat pengumuman bersama pasal Petronas dan juga Petros. So, benda ni sebenarnya merupakan satu sejarah sebab dia adalah satu titik penting dan dia akan menentukan hala tuju pengurusan oil and gas dekat Sarawak dan seterusnya peranan antara Petronas dan juga Petros. Daripada apa yang saya nampak lah, MOU ni dia cuba nak balancekan peranan antara Petronas di bawah pembangunan Petroleum 1974 ataupun PDA 1974 dan peranan Petros seperti mana yang termaktub dalam Distribution of Gas Ordinance 2016 sebagai aggregator untuk Sarawak bermula 1 Mac 2025. Yalah, sebelum ni kita dengar banyak pertikaian dan juga perbalahan secara terbuka antara Petronas dan juga Petros mengenai peranan masing-masing. Jadi dengan adanya MOU ni, so selepas ni diharap peranan masing-masing akan berjalan lancar lah. So mungkin ada antara korang yang tak begitu familiar dengan apa maksud aggregator dekat Sarawak ni. Okay, don't worry, jom saya explain. Contoh, katakanlah ada logik elektrik yang nak hantar demand permintaan gas kepada Petros. So berapa banyak yang diperlukan dan apa tujuan. So Petros akan tengok lah. So Petros akan tengok demand ni dan juga tentukan siapa yang perlu diutamakan dan memastikan logistik penghantaran tu lancar. Dan diorang berunding dengan Petronas. Ataupun Petronas dekat sini kita boleh tengok dia sebagai pembekal lah tentang kapasiti yang ada. Bila gas dihantar, Petros akan tetapkan harga pengedaran dekat pasaran domestik. Dan kalau kita tengok ini bermaksud semua aktiviti pemasaran, pengedaran dan pembekalan gas dalam Sarawak ni perlu melalui Petros sebagai penyelaras utama. Keputusan ini juga akan bagi kuasa eksklusif kepada Petros dalam rantaian bekalan gas domestik dekat Sarawak. Akan tetapi, macam mana pula dengan kedudukan Petronas? Dalam konteks ni, kita tengok Petronas akan mainkan peranan dalam urusan upstream dan ekspor LNG ke luar negara, masuk perjanjian antarabangsa. Contohnya, katakanlah ada syarikat daripada Jepun lah nak beli LNG daripada Malaysia dan gas tu datang daripada Laut Bintulu, jadi Petronas akan uruskan semua bab ekspor. Ini termasuklah sekali merunding harga, kontrak antarabangsa dan hantar gas tu naik kapal. Tapi sebelum gas tu sampai dekat pelabuhan ataupun diproses menjadi LNG, dia kena lalu dulu pipe dan juga kemudahan darat dekat Sarawak. Kalau kita tengok dekat sini lah, Petros akan ambil alih mengurus pengedaran, pastikan bekalan tu stabil lah. Okay? So kiranya Petronas dia ada pegang kunci untuk market luar negara, tapi pada masa yang sama juga Petros jaga dari segi distribution dekat Sarawak lah. Secara keseluruhannya, apa yang saya nampak MOU ni dia adalah satu perkongsian dari segi power sharing lah. Sarawak tak perlu pun bersaing ataupun lawan Petronas dan Petronas pun tak perlu nak risau dia orang punya peranan dirampas lah. Secara overall, ini adalah satu win-win solution bagi kedua pihak dan kita haraplah selepas ni tidak ada lagi perbalahan terbuka antara kedua-dua syarikat ni, iaitu Petronas dan juga Petros. Sebab perbalahan terbuka ni sebenarnya dia akan memberikan impresi yang negatif, terutamanya daripada kacamata pelabur asing. Sebab pada akhirnya apa yang kita nak tengok adalah pembangunan oil and gas dekat Malaysia ni secara keseluruhan boleh berkembang dan juga terus boleh menjana hasil kepada negara.